Kalau lah you bangun tidur, you rasa macam tak bersemangat, rasa tak bermotivasi, rasa penat, rasa macam malas nak pergi kerja, rasa tak enjoy hidup. Cuba you nilai balik hidup you. Semua ni berlaku sebab apa? Adakah sebab you selama ni hidup hanya ikut arus? You tengok sekeliling orang buat benda tu, you pun buat juga. You tak ada hala tuju, you tak ada tujuan nak dicapai, you tak ada visi kehidupan. You tak ada matlamat, you hanya hidup sekadar hidup, hanyut macam arus. Kalau you berada pada fasa ni, cepat-cepatlah sedarkan diri dan cari jalan untuk keluar. Cuba nilai balik setiap aspek kehidupan. Dari segi kesihatan, kewangan, kerjaya, spiritual, rohani dan sebagainya. You pergi study pasal ni. Core aspect of life. Yang mana you kena pastikan pelbagai aspek kehidupan tu, you ada benda yang you buat. So you tak adalah macam bangun pagi rasa macam kosong. Sebab you akan sentiasa rasa ada something yang perlu dibuat untuk memenuhi keperluan hidup tu.